Emas fizikal ataupun emas digital, mana satu lebih baik? Semua pakar kewangan mencadangkan kita beli emas fizikal lebih baik daripada simpan emas hanya secara digital sahaja. Antara kelebihan emas fizikal ialah walaupun harga emas jatuh, emas tetap ada di tangan kita. Dan emas tersebut kita boleh manfaatkan dengan pacakan kalau kita perlukan duit. Kita tiada risiko rugi walaupun harga emas jatuh. Tapi yang penting tuan-puan kena faham apa fungsi sebenar dalam pacakan emas. Kalau emas digital, bila harga emas jatuh, tak ada apa-apa yang kita boleh manfaatkan. Satu-satunya strategi untuk manfaatkan daripada emas digital ialah menunggu nasib harga emas naik. Emas fizikal terkeluar daripada sistem kewangan. Ia berdiri sendiri, nilainya tak perlu jaminan sesiapa, tak perlu jaminan sistem, tak perlu pun kita nak log in untuk lihat berapa nilai kekayaan kita. Nilai kekayaan dipegang sendiri oleh berat dan ketulinan emas. Jadi tuan-puan, nak simpan emas, alang-alang simpan emas, pastikan simpan emas yang berbentuk fizikal. Dulu ragu, kini tahu, jom mulakan simpanan emas.